Detik cemas berlaku di perairan Lombok apabila sebuah feri dari Bali terbakar menyebabkan seorang wanita maut dan 212 orang diselamatkan pada Rabu 12 Ogos. Pegawai Mencari dan Menyelamat Muhammad Haryadi mengesahkan mangsa merupakan warga Indonesia. Mangsa dan penumpang lain dipindahkan ke pelabuhan di Bali dan Lombok menggunakan sekurang-kurangnya 3 kapal, termasuk kapal tentera laut. 2 pelancong Australia turut diselamatkan. Seorang mangsa terselamat, Kiki Oktar Pradika 25, berkata dia sempat memakai jaket keselamatan sebelum terjun ke laut dan terpaksa menunggu beberapa jam untuk mendapatkan bantuan. Punca kebakaran masih belum diketahui, manakala operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi memastikan tiada mangsa lain yang hilang. Masih mencari sofa yang betul-betul ikut style korang? Di Fera Design, anda boleh customize sofa anda sendiri daripada desain, warna hingga ke pilihan fabrik. Dengan pengalaman lebih 40 tahun dalam industri perabot, kami juga menawarkan koleksi farmhouse seperti modern farmhouse, rustic farmhouse dan juga classic cottage yang tengah trending sekarang. Dan khas yang untuk nampak video ni, beli mana-mana sofa dan dapatkan free throw cushion. Jom datang ke cawangan Fera Design yang berhampiran dengan rumah anda dan cipta sofa impian anda hari ini tertaluk terma dan syarat.